ikut dia lah. Ikut dia, tapi Nabi ada orang angkat dia dengan Nabi. Yusha Musa berjalan dengan Yusha masa tu di satu buah kampung, bertemu dengan orang kampung. Lepas tu orang kampung jumpa dia kata, wahai Nabi Musa AS, adakah kau saja yang alim, kau saja yang hebat kat pada zaman-zaman ni kata. Nabi Musa pun jawab, memang aku yang hebat. Sebab apa? Allah Ta'ala gunakan aku Nabi dan Allah Ta'ala gunakan aku sebagai Rasul. Jadi masa tu betul ke juga kan? Jadi orang sini cakap, betul ke engkau yang hebat? Jadi orang kampung kata, aku terjumpa seorang yang hebat macam kau juga. Jadi masa tu aku jumpa dengan dia hebat macam kau, tapi aku tak sempat nak berjumpa dengan dia lama, tak sempat nak belajar dengan ilmu dia lama. Jadi bila Nabi Musa dengar pun, betul ke? Setahu aku seorang lah pada zaman ni, aku seorang yang Nabi, dan aku seorang yang Rasul, dan Allah Ta'ala yang masa tu di zaman aku yang berdakwah pada umat aku. Jadi masa tu Nabi Musa pun macam tak percaya. Jadi dia pun bila sampai tahap tu, Allah Ta'ala pun macam nak uji Nabi Musa. Nak uji Nabi Musa, sebab Nabi Musa macam dia tinggikan darjat dia. Jadi Allah Ta'ala nak uji. Jadi masa tu tak apalah, Nabi Musa pun kata, okey, wahai Yusha, jom kita pergi cari orang tersebut seperti dia. Jadi dia tanya orang kampung, kat mana tempat orang tu? Dia kata, okey, kalau kau jumpa dia sangat susah. Dia ada di tempat sebuah sungai. Sebuah sungai, dan di situ. Masa tu dia orang pun Nabi Musa dengan Yusha pun jalan. Maksudnya dia orang carilah Nabi Khidir tu, kat mana Nabi Khidir, orang tersebut yang ada ilmu tinggi tu lah. Dia jalan sampai berminggu. Jadi tak larat, dia rehat. Nabi Musa rehat dengan Yusha rehat. Wahai Yusha, kita rehat di tempat ini. Rehat sebentar di tempat ini. Jadi dia orang pun rehat dan tidur lah. Bila Nabi Musa tidur, masa tersebut Yusha bangun awal tu. Jadi Yusha bangun awal, masa tu dia nak masak lah. Dia nak siapkan bekalan makanan pada Nabi Musa. Pada masa tu dia buka ikan-ikan yang ada kan. Ikan semua tu ada. Lepas tu tiba-tiba ikan tu hidup. Ikan tu hidup. Jadi dia lepaskan ikan tu. Tiba-tiba ikan tu hidup, lepas. Ikan yang mati tu hidup. Jadi dia pun lepas laut. Lepas tu dia pun tak nak beritahu pada Nabi Musa, dia pun diam. Lepas tu Nabi Musa bangun tidur. Okey, dia sambung perjalanan. Jalan. Nabi Musa kata, okey, wahai Yusha, mana makanan kita? Mana makanan kita lah. Nanti Nabi Yusha kata, aku minta maaf banyak wahai Nabi Musa AS. Aku nak beritahu tadi sebenarnya, tapi aku beritahu sekarang ni sebabnya aku beritahu engkau bahawasanya ikan yang mati yang masa dia nak masak tu, ikan yang mati tu hidup balik. Masa tu dia lepas kat laut. Jadi Nabi Musa kata, kenapa engkau tak beritahu aku? Macam Nabi Musa tu tegas lah. Nabi Musa ni orang yang garang. Kenapa engkau tak beritahu aku? Kata wahai Yusha, kata dia minta maaf banyak lah, aku tak tahu benda yang jadi kan. Jadi masa tu sebenarnya bukan aku buat engkau wahai Yusha, sebenarnya di situ dah tempat mana Nabi Khidir duduk. Tempat Nabi Khidir duduk. Okay, Nabi Khidir ni seorang yang memang kalau ulama bahas, Nabi Khidir ni jenis seorang Nabi yang mana dia digelar sebagai, bila orang mati, bila tumbuhan yang mati pun hidup, binatang yang mati pun dia hidup. Cuma dia tak boleh hidupkan orang. Cuma binatang yang mati dia boleh hidupkan. Dia punya ni lah, dia punya orang apa? Mukjizat. Mukjizat. Pokok yang mati yang tak pokok, dia jalan dia habis tumbuh hijau. Jadi Nabi Musa syak, okey, itulah Nabi Khidir. Aku jumpa orang tu, dia orang patah balik, jumpa dengan Nabi Khidir. Masa tu jumpa Nabi Khidir di situ. Jadi wahai manusia, sebagai engkau kata. Jadi Nabi Khidir kata, aku tahu, kenal kau. Nabi Khidir tak jawab, cuma dia kata, aku kenal kau. Engkau adalah Nabi Musa AS. Betul tak? Dia kata, okey, betul. Maksudnya engkau adalah orang yang hebat, yang macam mana orang kampung cerita tu kan. Tak, aku tak hebat kata, engkau lagi hebat kata. Nabi Khidir tak nak ni, Nabi Khidir pun mendahkan diri. Dia kata engkau lagi hebat, engkau adalah Rasul Allah. Engkau adalah Rasul dan Nabi Allah. Masa tu Nabi Musa kata, boleh tak engkau? Nabi Musa pun macam merendahkan diri juga. Tak, engkau yang hebat. Jadi aku nak belajar ilmu dengan kau, sebab ramai di kalangan umat aku ni mengatakan cerita tentang kau. Jadi dia minta tunjuk ajar daripada Nabi Khidir. Nabi Musa minta tunjuk ajar daripada dia. Nabi Khidir dia kata, bolehkah kau ambil belajar dengan aku? Aku takut kau tak tahan lah dia lah. Dia kata, aku takut kau tak tahan lah dengan ilmu yang aku nak ajar ni kan. Jadi kalau kau nak belajar juga, dia kata, tapi dengan syarat. Dia kata tu,
Nabi Musa tanya apa syaratnya. Jadi dia pun kata syaratnya adalah kau bila tengok apa yang aku buat, kau jangan tanya soalan. Jangan tanya sebab apa, jangan tanya. Dia kata jangan tanya aku. Kalau aku buat apa jangan tanya. Okey, lepas tu tak apa. Okey, aku setuju dengan syarat kau. Nabi Musa kata aku setuju dengan. Jadi mula-mulanya dia naik kapal, dia sampai untuk seberang sungai, untuk menyusuri sungai.